dan awak. Dan sekarang saya mahu jeli. Saya mahu lihat apa yang awak hasilkan. Oh, iya, mudah. Mari kita mulakan dengan beri segar. Kita ambil ceri. Dengan air dan sedikit jeleton. Tuang ke dalam acuan. Dan sekarang kita perlu letakkannya dalam peti sejuk. Dan tunggu. Kali ini saya pasti tidak akan memberikan kemenangan kepada nenek. Tuangkan gelatin ke dalam mangkok. Sekarang kita ambil sirap pudina dan campurkan semuanya dengan baik. Tuangkan campuran ke dalam acuan dan semuanya mesti sempurna. Sorry, kom over de kanier, dus patter stuk voor de start. Dan tunggu sehingga ia mengeras. Alun Rantuloser ada cuacian gelatin yang lain. Yang ini akan dipotong menjadi cube kecil dan kita akan letakkannya dalam acuan yang lebih besar dengan bulatan kecil. Dan sekarang isi seluruh acuan bersama. Nenek, tolong ke tepi. Saya perlu buka peti sejuk. Baiklah, biarkan dia meluncur pergi. Begitu sahaja. Selamat tinggal. Sekarang, mermelsaker di sini dan keluarkan punya nenek. Dia bergolek. Saya tak mau itu, tapi baiklah. Ia sangat menyeronokkan. Tunggu, apa itu? Baiklah, tidak. Kita perlu mula memasak. Dan saya tidak, kerana saya ada jeli yang sudah siap. Saya akan jadi pencuri hari ini. Biar saya ambil. Tiada siapa yang melihat. Bagus. Di mana? Selebihnya jeli. Misi, selesai. Tapi saya rasa saya telah diketahui. Saya perlu letakkan topeng pada nenek. Nenek. Baiklah. Bukan saya yang buat itu, kan? Maaf, nenek. Baiklah, gelatin sudah siap di sini. Biar saya masukkan cube ke dalam mangkuk dan tambah sedikit hiasan. Hebat! Tunggu, apa? Beraninya kamu pikir saya mencuri sesuatu daripada kamu? Lebih baik kamu fikir sebelum menilai. Sekarang kita letakkan jeli saya di atas benda cantik ini dan letakkan sedikit krim putar di atasnya dengan ceri. Sudah tentu. Tunggu, ia sudah siap. Baiklah, saya akan lakukan perkara yang sama dengan saya dan saya punya akan jadi lebih sedap dan lebih cantik. Lihat, selamat menjamu selera. Oh, wow, begitu banyak jenis jeli yang berbeza. Biar saya mulakan dengan cube-cube ini. Enak, bro. Saya mega suka. Baiklah, yang seterusnya ialah ini. Rasanya hampir sama. Semipit jenis wasoit. Curi dari kakak saya. Apa? Duck. Nampaknya begitu. Baik, sekarang giliran jeli nenek. Sedap. Oh, itu cherry. Kegemaran saya. Saya rasa kakak saya menang kali ini. Yeay, terima kasih. Hai semua. Hello. Saya mahu kek yang cantik seperti ini. Itu akan dilakukan. Sekarang kita ambil acuan. Dan Anda perlu membengkokkannya, sudah tentu. Macam itu. Sempurna. Angkat tangan Anda. Mari kita buat bentuk hati daripada kek span ini. Kemudian seperti lazat. Krim coklat. Sebenarnya paci. Apakah ekspan ke? Bagus. Sekarang kita ratakan semuanya dengan baik dan... perkara besar. Saya akan tunjukkan cara melakukannya. Ia sangat lazat. Kita akan buat kek 2 warna. Ia akan jadi hebat. Kemenangan jelas akan jadi milik saya. Pertama, haram segan kedua raja merah jamba. And zantri kebentuk ni. Bukan avance cantik. And master ay menang. Sekarang saya berikan acuan lain. Tetapi kali ini ia berbentuk bulat.
Usia hanya mengeluarkan lebihan dari tengah dan menambah jeli madu yang lazat ini dengan Skittles. Tak dapat menahannya. Air terproses mengkering. Oh, sempurna. Picikan tepat di tengah kek kita. Sedia. Saya krongkep fruit stumwang ini. More wet person the cake span stumort. Sekarang ia milik Anda. Adakah begitu? Baiklah, saya tidak perlukan ia pun. Saya ada acuan bulat sendiri dan saya juga ada lubang. Tetapi kali ini saya ambil coklat. Oh, ya, coklat ini akan jadi sangat lazat. Lihat itu, alat baharu saya yang akan membantu saya membuat mie coklat yang cantik ini tepat di tengah kek span saya. Wah, itu nampak hebat. Bagus, awak betul. Biar saya cuba. Tidak mungkin. Jangan sekali-kali berani ambil barang saya. Juga, saya ada gula-gula yang sedap. Yang coklat tentunya. Mereka sangat lazat di dalam. Baiklah, saya akan letakkan mereka di atas kek saya. Lagi banyak lagi bagus. Biskot, kemana awak pergi? Berhenti, biar saya tambah awak juga ke dalam gabungan hitam dan merah jambu saya. Adakah ia sudah berakhir? Baiklah, saya dapat cukup. Oh, ayah. Falsat agan korjizat. Syaptova, Azir's tamad maltesters di atas yad and kek ini akan menjadi karya agung. Baiklah, punya saya lebih baik juga. Kami sudah bersedia. Wah, kek yang cantik. Baiklah, apa yang kita ada di sini? Biar saya mulakan dengan yang ini. Wah, inti yang comel. Sangat sedap. Oh, saya suka. Wah, terlihat biskut di atas itu. Itu pun sedap dan berkrim juga. Baiklah, sekarang giliran saya untuk mencuba kek yang satu lagi. Biar saya cuba sepotong. Nampak sedap dan rasanya lebih baik. Oh, lihat gula-gula rangup ini. Yum, yum. Hai, aku ingin darah yang ini berbicara adalah saya rasa kek yang pertama. Oh, hore. Ini kemenangan saya. Oh, hei, kek. Oh, tidak. Ialah bubu yang jahat dan licik. Ia sedang makan kek saya. Tunggu, saya juga adalah bubu. Apa yang dia lakukan? Saya tahu. Buatkan saya kek yang baru dan kek labubu. Baiklah, waktu Sapring Feliciat, Spear TV di kita perlukan coklat. Ia perlu dipecahkan kepada kepingan. Sekarang cairkan di atas dapur. Bagus, ia sudah berfungsi. Luar biasa. Teruskan, tuangkan ke dalam acuan bulat khas. Sebarkan coklat dengan rata. Sekarang kita perlu ia membeku. Lihatlah, dia hebat. Mengambil lapisan dari kek masa depan saya. Wah, kek span krim dan seterusnya. Ya, ia sudah betul. Sekarang kita perlu sambungkan dua bahagian. Ia berjaya. Sfera yang licin sempurna. Oh, ia akan terlepas dari tangan saya. Tidak! Oh, ia tidak boleh berpecah. Saya akan tangkap. Oh, berjaya. Ya, saya bermain baseball bukan tanpa sebab. Kek saya selamat. Terima kasih. Oi,
Says very see our learning beige, chance of our buter, lay boo boosters, yearly your bulu, and a warrior farming your chick. Oh ya, Nenek, apa pendapat Nenek? Saya suka. Tambah sedikit telinga dan voila, ya sayang. Baiklah, ia lebih mudah bagi saya. Saya memutuskan untuk membuat pai tanda tangan saya dengan jam buatan sendiri. Oh, lihatlah itu. Bagus. Sekarang kita perlu menggolong sekeping dough lagi. Memotong lebihan. Kali ini kita akan membuat beberapa perincian. Oh, ya. Sempurna. Masukkan ke dalam ketuhar. Jess? Apa yang kamu buat? Jangan main-main. Baiklah, saya perlukan gula-gula getah. Sophie pasti menyukainya. Saya akan menguli seperti dough. Ia seperti tanah liat. Bahagikan kepada 2 bola. Tunggu, adakah saya benar-benar membuat labubu sebenar? Wah. Bagaimana kamu suka itu? Dan baunya luar biasa. Oh, itu pai saya. Lihat keindahan ini. Semuanya sudah siap. Sophie, selamat menjamu selera. Wow, awak buat semua ini untuk saya? Gembira. Saya akan mula di sini. Saya tak sabar nak mencubanya. Luar biasa. Sekarang, beralih kepada loh bubu merah jambu ini. Kisti boleh potong. Ia sangat keras. Mari cuba telinga. Wow, ini sangat menyeronokkan. Tapi ini cuma gula-gula getah. Saya mahukan kek. Sekarang coklat loh bubu ini betul-betul di tengah. Ia kelihatan sangat menyelerakan. Luar biasa. Saya suka. Chef adalah pemenangnya. Betul-betul? Awak dengar ini? Apa? Loh, Pupu. Ambil sedikit. Ini untuk kamu juga. Sekarang. Jadi saya mau kek dengan gula-gula Skittles kegemaran saya. Mudah say. Berkersam di sini adalah snack kedua dengan gula-gula. Snack sebelum menghiasnya dengan gula-gula itu sebanyak mungkin untuk kek tersebut. Ia akan jadi sangat berwarna-warni. And then untuk perhatian gula-gula saya itu saya akan merawat yang lain. Untuk ini saya perlu menyediakan adunan. Anda ambil tepung, susu dan telur. Kini Anda gaulkan dengan baik. Hamburger siap. Additional 2 atau 3 focusing ni asli bales daring at bawah na seorangnya menjadi keping yang panjang. Saya mazaf sana. Lihat, besaran dia izin. Saya kemadu Gregel dengan short yang terhasil. Dan selepas itu kek kita berisi dalam ketuhar. Biar Harry, Chef Wan. Sekarang ang server ya. Si what's your finding is what ini tidak berdinggon jawab. Baiklah, bagaimana setiap kek sir? Lebih furnish level legionnaire. Tapi itu belum semuanya. Saya mau seluruh kek menjadi cerah dan berwarna-warni. Untuk melakukan ini, saya perlukan pengering rambut. Dengan mana saya akan mencairkan chat gula-gula Skittles. Sempurna! Sesuai dengan Deeper Eel Mersus para gula-gula Sweden. Bellissimo. Ya, hanya sedikit lagi di sini. Saya merasa case ini sudah siap. Dari waktu yang tim mengeluarkan yang bisa, saya pasti Betty akan menyukai keajaiban ini. Saya tak patut ambil masa yang begitu lama. Bagaimana dengan arca saya di sini? Saya rasa ini adalah yang terbaik pernah saya buat.
Ya. Bernie. Hai juga Pelistavai. Bersama yang saya tunggu, kita perlu segera menghias kek dengan gula-gula. Untuk ini, saya juga menggunakan Skittles. Tetapi, dengan pistol. Ada terlalu banyak. Oh, tidak. Bagaimana? Bagaimana untuk memanipulasinya? Ada. Saya rasa ia sudah siap. Kawan, ini bahasanya untuk memilih siapa yang akan menjadi pemenang. Selamat menjamu selera. Semua kek sangat cantik kecuali kek Emma. Ang kini periksa banget sao. Baiklah, kek base beristirahat yang menanti saya di tengah. Terima kasih. It's been like a frequent summer scale for beef. Sangat sedap, nenek. Yang mesuri adalah chef. Chirurg sass. Ik rating is de story right now. Hanya sabasu. Isaraw saya boleh main silip gula-gula secepat mungkin. Ya benar-benar lazat. Zack, awak menang. Oh ya, saya tahu saya akan menang. Saya akan hantar kapal terbang ini dengan hajat saya. Tangkap ia. Oh, wow. Baiklah, mari kita lihat apa yang Jess telah lukis. Oh, ia adalah kek. Yeay, saya sangat mahukan kek. Baiklah, saya sudah mula membuatnya. Saya perlukan Barbie. Ia sangat cantik. Jess suka anak patung. Tetapi kita akan mulakan dengan kek. Barbie seorang saya buat fancy. Bagus. Semua senang menyusun kek atau penutup kek dengan krim merah jambu. Mia berasanya dengan spatula pastry. Wah, Barbie, adakah kamu membantu saya? Oh, terima kasih. Penyelamat, saya sayang awak. Sekarang Barbie perlu dimasukkan ke dalam kek dan kita keluarkan Fanta sejuk. Ia begitu sejuk sehingga menjadi jeli. Ya, saya pasti ia perlu diperah ke atas kek. Ia sangat sedap. Kek saya sepatutnya menyerupai kolam sebenar. Lihat betapa cantiknya. Hebat. Baiklah, saya ada idea yang lebih baik. Untuk permulaan, saya akan mengukir labubu daripada mastic. Seperti ini, lihat betapa cantiknya. Sekarang kita letakkan di atas kek. Saya gembira. Ibu. Chef, lihat. Danny tidak dapat memikirkan apa-apa. Malah coklat pun tak boleh pecah. Apa? Saya akan dapatkannya. Sekarang. Oh, coklat ini sangat keras. Saya tak boleh buat. Baiklah, saya ada idea yang lebih baik. Saya perlukan sarung tangan Hulk saya. Dengan sarung tangan ini, tiada coklat yang boleh lawan saya. Saya adalah Hulk. Oh, lihat. Danny kelihatan marah. Pukul. Wah, itu banyak tenaga. Dari mana kamu dapatkan itu, Danny? Cari gue coklat. Dan pengen Ferdau. Sporna dalam film lima di dalam mangkok. Marbon ya, Anau. Saya perlukan sarung tangan Iron Man dan cairkan coklat. Hebat. Sekarang ia cair dan kita boleh tuangkan ke atas kek. Semua sekali dan banyak. Hasil ujian saya lagi menghiasnya dengan KitKat. Coklatkan bahagian tepi. Ia kelihatan menakjubkan. Sekarang mari letakkan Hulk kegemaran saya di atas. Ia akan kelihatan sangat cantik. Terbuat seperti ice cake. Seterusnya hias dengan M&M's. Dan siap tes. Baiklah, saya sudah coba yang terbaik. Apa yang kamu buat? Jangan makan kek saya. Oh, betul. Ini untuk kamu dan saya akan mencobanya. Wah, awak buat kerja yang hebat. Di mana saya patut mula? Kek ini ditutup dengan konfeti berwarna-warni. Mari cuba yang ini.
Saya suka. Dan siapa ini? Oh, Labubu. Hebat. Saya suka. Mari cuba. Sedap. Oh, ini cake Hulk. Mari cuba juga. Oh, dalamnya hijau. Itu menarik. Mari rasa. Wah, ini sesuatu yang istimewa. Dan ia coklat. Hebat. Adakah Hulk sedap? Aduh, adakah ini mainan sebenar? Siapa yang letak benda yang tidak boleh dimakan atas kek? Baiklah, mari cuba yang seterusnya. Saya suka yang ini dengan babi. Nampak macam dia dalam kolam sebenar. Mari cuba juga. Sangat sedap. Saya suka. Tapi saya akan beri kemenangan saya kepada chef. Ceremony contest is sangat bagus. Wah, coklat yang sangat sedap. Mari kita buat ia lebih lazat. Wah, tunggu. Ayo, ulangi itu. Oh, bau apa ini? Wah, mari kita tuangkan coklat kita ke dalam acuan. Oh. Hati-hati. Sedia dan lihat. Ia adalah beri coklat. Strawberry. Oh, Jennifer, jangan campur tangan. Mari tambah sedikit lagi buah di dalam. Ia akan jadi lebih sedap. Oh, ya. Sekarang mari kita ambil gula dan krim. Saya sangat krim saya siap dan gula dalam pepper. Saya goreng gula dulu siap. Tapi sudah krim di dalamnya. Dan siap. Ari, tuang bread sauce yang lezat ini. Karamel, kusuai berry, dan akhirnya sentuhan terakhir. Semberagan. Ya, tribute is very cukup nena. Tapi sekarang cuma wine. Tepat level lebih botol ni dan saya akan tuangkan coklat cair ke dalamnya. Suai sepadan. Estrande hanya suai sebujur coklat di sekeliling botol. And voila, set di botol coklat sekarang. Head boleh isi dengan banyak gula-gula sebar M&M's and letakkan label di atasnya. Seolah-olah ia botol sebenar. Baiklah, ayo. Ini berita abad lalu. Baiklah, saya akan tunjukkan kelas master sekarang. Barutsan Nemo Expand Dub Dance Cream de Boris Golden Semix Doper Ais dan Arai dan I dan dengan Duran Seru terbuat cake tak berkira berubah tebian. Baru deres ia potong dan buat acuan kereta suka. O kita sinapalanin si Tuba. Baiklah, bersebarang kasih main sesuai dengan cream di berawan. Kuya din drawis kan spatula during these and dari led ginat. Here na stingray items. Siya itong baik jumpalian coklat cair na natuangkan ke atas krim. Alangkah seterusnya roda 4 daripadanya sudah tentu lampu. Beberapa hiasan lain untuk menjadikan kereta lebih terperinci dan saya selesai. Oh ya, cuba. Wah, baiklah mari kita mulakan dengan botol ini. Mari kita cuba. Wow, ada gula-gula. Wah, mari kita pecahkan botol itu. Dengan tukul seperti ini. Bam. Hebat. Ia sangat menyeronokkan. Dan sekarang saya boleh menikmatinya. Oh ya, sangat sedap. Baiklah, dan seterusnya ialah berry ini. Oh, lihat strawberry itu yang diisi dengan karamel dan buah. Sedap.
Wah, ia sangat sedap. Dan sekarang mari kita beralih ke kereta coklat ini. Wah, itu kek. Saya tak percaya. Saya tak sabar nak cuba. Sedap sangat. Saya suka juga, tetapi pemenangnya adalah nenek. Oh, betul. Terima kasih, saya.